Boleh tak? Hanya nyanyi tu, dia nyanyi kan? Beri Rama, Sunan Duri. Ya. Okey, lagu tu. Kan dia ambil final lagu semalam. Tahu. Jadi lagu pilihan kita dia ambil lagu orang putih. Jangan. Tu petang lah dalam kuih 3 tu saya call Ramli assistant saya, dia buat yang Ijaz studio buat, dia buat lah. Ya. Ramli, jangan main aku cakap macam tu. Ya, Midun, budak aku tu nama. Wih Mi, memang hebat. Bila kau wih Mi memang hebat. Aku kata dengan Midun, jangan lepas tau. Budak aku tak apa. Saya pun tak apa. Dia hebat. Petang tu esok saya call Jamal. Telefon di rumah dia. Jamal, ni siap lagu. Apa je ni cakap apa ni? Siap lagu. Hampir peringkat awal. Siap ni tahu mana? Dia tak tahu apa Dia lagi. tak tahu apa. Tak tahu ni, kita dah tahu dah. Yalah. Siap lagu untuk peringkat awal. Lepas tu peringkat awal baru skor kan. Okey, separuh kan. Sampailah dia ke peringkat akhir. Peringkat akhir dia sudah telefon saya. Saya tak ada separuh akhir tu saya tak hamil elok. Aku tak mau nak kata apa. Dan waktu saya nak pindah benda, dia kata, saya kata, just me tinggi. Tak ada, hang buat do your best. Itu tak apa. Bila dah nak masuk final, dia dengan Pini Muhammad tadi, dapat juga budak saya ada ambil depan penyanyi ni. Pini Muhammad ni budak Kelang Kasar. Ya. Telefon dia ada. Jadi, final saya nak ambil lagu apa? Adalah hang tanya aku. Nak ambil lagu apa? Aku tak mau masuk campur dah. Dah ambil api. Aku boleh percaya dah ke hang boleh buat. Dia kata, lagu apa nak ambil? Tak tahu kan lagu je. Lah macam ni. Dia kata, hang nak bunyi lagu Eliket. Eliket lah. Eliket. Saya kata lah ambil bunyi lagu apa ni, Sandung Semalam. Dia kata, boleh tak? Hang nyanyi tu. Dia nyanyi kan? Beri Rama, Sunan Duri. Ya. Okey, lagu tu. Kan dia ambil final lagu semalam. Lagu yang kedua, jadi lagu pilihan kedua dia ambil lagu orang putih. Jangan. Hang yang ku tak hang second place tu, ku takut hang nak lawan dengan geng Sabah dengan Sarawak. Depa bagus. Sabah Sarawak memang hebat. Second song apa? Second song saya tengok. Lah ni hang nak ambil apa? Saya kata lagu dia tu yang saya duk nyanyi lah. Kita ambil lagu ni. Hang kan nyanyi lagu di tengah kan? Lancang Kuning kan? Tu. Tapi hang ambil lagi satu. Lagu ni apa? Bunga Pujaan.